Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, selamat pagi Gusai. Ini ya suasana pagi. Suasana pagi di kampung Gusai. Oh. Meriah. Aman di sini dengan bunyi ayam. Okey, jom. Ini pukul 11. Ada trip naik bot ni. Jadi jom kita buat mi kari dulu. Masak mi kari sebelum gerak pergi. Sarapan pagi ni kita sarapan pagi mi kari. Jamu semua. Ni kalian nampak tapak campsite. Tapak campsite. Kali ni kami camping. Morning bertemu morning. Wah, dia morning. Morning bertemu morning. Lagi saya tak meja kat sini. Dapur satu, kita rebus ayam dulu. Morning bertemu morning. Bawa. Morning to morning. Bahan mi kari. Perlukan bantuan kau. Di sana tu. Siap kuah. Okay, dah siap. Siap untuk makan. Yang rasmi untuk makan. Oh. Baca doa lagi, pakai kepiah pun okey dah. Sarapan pagi mi kari. Mana ada bagi laser kan? Laser bintang lah. Itu tak habis keluar tau. Ha? Malam ni ada lain pula. Lagi. Design lain. Pakai ni. Semua boleh. Pak tak tidur eh? Tidur ya. Malam dia berperang dengan ni kot, dengan kebau. Dia punya Semalam patin, pagi ni mi kari. Tengah hari apa dah? tengah hari. Korek. Tengah hari menu apa tak? Kebau itu. Tengah hari menu apa? Menu ni makan. Menu masing-masing. Makan Kembara. kembara meal. Gemara lah. Ada sponsor tak apa? Sponsor nanti berjijau. Baju hijau sponsor. Kita ambil dapur tengah ni. Apa dia? Gemara. Mi kari. Ikhlas tak? Okey tak okey? Okey, memang sedap. Piau. Ni geng-geng yang main ikut sungai. Macam kami main ikut darat. Bila main ikut sungai, baru nak balik dengan bot. Semua nak ke hilir. Tabung haji, duit tabung haji. Beli sungai. Dia marah. Muhammad. Akif. Muhammad nak Akif. Akif dalam ah. Duduk. Alright, okay, good boy. Yeah.
Baring sangat tu ayah. Hai, jangan minum. Wah. Omak. Okey, nak ibu okey. Tak payah. Guna rakit. Guna rakit untuk ke kampung seberang. Orang naik motor. Oi, dah bawa. Tonggang je ni. Kali jalan 3. Oh dah. Sekali jalan 3. Tahan lah udah. Tak boleh. 3. Oh, ramai kau. Ramai yang dewasa kan? Okey. Gerak. Untuk ke seberang. Kencang sungai untuk ke seberang. Oh. Jagi motor jatuh sungai. dah pandai lah kamu. Basah ibu. Tak mau. Apa? Ayahlah. Ni sekarang kita naik ke atas ni lepas senang. Okey. Naik ke atas ni kan ada tempat yang unik paling ramai ni. Tadi 4 biji naik. 4, 5, 6. Tu. 6 biji dah naik tadi. Tadi naik atas 6 biji. Ke atas semua tu. Oh, sedap weh. Tengok kita ni kan 9 biji. 9 biji. Mungkin 9 biji kot. Tadi saya pergi tanya dah. 9 biji berapa? 30. Ha? 30 ke? Mungkin lebih kot. Lebih kurang tu 30. 30. Maknanya kalau 30 kalau 10 biji pun bol. Ha? 10 biji kalau 30 bol 3 juga bol. Abang duduk sini. Duduk nak ni. Mana? Ha. Ada lagi? Okey. 5. Boleh? 2, 3, 4, 5. Ha. Boleh. Boleh. Kayu ni sama-sama besar dah. Lah. Kalau nak seimbang. Apa? Okay, jom, let's go. Jom, dah siap jom. Jom. Kita dah siap, jom boleh jalan. Ni nak buat atas kebun ni. Okay, gerak lu. Jom, let's go. Oi, yang ni conquer satu bot. Ha? Dah. Pergi. Tengah mau satu bot. Ha? Dah ni dekat ni.
Oh, macam padang koba. Macam padang koba dekat Perak. Abang ni kerbau. Kerbau. Ni mandi, kerbau mandi. Tu depan Fizana tu. Tengok depan, tengok depan. Tengok itu. Oh, Tak hangat. Nampak mandi dengan kerbau. Satu kat kami. tu mandi air. Air. Mandi Sungai Pahang. Ha, Depan apa pun punya tempat tu. Tukang apa jaya. oh. Guna-guna. Oh, sudah nak potong rambut ni. Kita sebelah sana ada Taman Negara lah. Oh, Taman Negara lah. Oh, ini dia check permit dulu lah. Permit berapa? Sampai kat sini kena check permit.
So kita dah nak masuk sempadan. Sempadan Taman Negara. Okay. Atas tu dah pos kawalan. Kawalan. Memang nak suka bahasa. Kalau pegang kamera tu. Bawa iPad gitu. Bawa iPad gitu. Okey, selepas tali ni, dia masuk Taman Negara. Ngantuk. Sana. Bawa ke sana. Tengok mana. Okey sampai. Ni boleh mandi. Jeram perahu. Tak dengar tu. Tak dengar. Cik, betul ni. Okey. Okey. Dia komen dah. Ya itu. 2 kali dah berhenti dia nak turun. Mana? Dia tak lagi. Nak turun buat mandi. Dia turun mandi ya. Oh, tergelet. Jom kita jalan ke atas. Jalan ke atas, misi mencari lubuk. Tengok ada lubuk kat atas. Batu. Oh, nampak lubuk. Tapi kita tak mandi kat sini. Kita naik atas lagi. Oi, laju anak Syam. Ha? Mana lepas? Gila kau. Ini macam jeram perahu kan? Ini betul-betul sejuk ni. Sejuk ni? Sejuk lah pasal dia main ada ni, batu ni. Okey. Ha? Okay, nampak Rizab Harimau Diraja Sultan Abdullah di dalam masuk. Okey ni dalam ni. Dah, jom. Balik ke hulu. Balik ke hilir, jom. Apa dia?
Dah jom mai. Okey. Jom. Ya. Jom sambung lagi tadi tempat. Kita jom pula. Jom gerak. Gerak turun ke hilir. Ada kepala air tak ada? Oh, buat camping. Tapi camping yang ni kena naik bot. Camping yang ni kena naik bot. Di depan ni. Oh, okey. Kiri kanan kiri ikut tangan. Hujan. Window way balik hujan. Oh. Nama dia hujan hari. Sama dia dengai, sama dia hujan. Yang kedua. Yes, yang kedua. Apa sikit. Pergi tengok air terjun pula. Yang ni kedua nak mandi. Tengah dia bangun. Taman Negara Pahang. Dah masuk Taman Negara Pahang. Jom, tengok air terjun. Oh, panjang video ni. 2 hari. Esok pun nak gerak balik. Esok lagi mencabar balik. Plan. Lihat. Sejuk lah Mak. Abang ni betul lah. Ha? Melangkuk. Abang ada macam ke? Tengok. Yang kedua. Ni baru sejuk. Tadi kita macam tempat sejuk kan? Tapi ni lagi sejuk. Terus sikit. Sampai ekor. Okey. Ha? Okey. Mandi dah naik dah. Naik mandi. Sama. Oh, saya terjun. Malas nak pergi hujung. Duduk kat sini dah. Ejen. Kurang pelan-pelan. Ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tak tunggu dah tu.
Oh. Sekali lagi tak dengar. Sponsor ke apa? Di sponsor ke apa? Okey, nak beli nanti kita nombor telefon kamu. Ni nampak. Oh. Memang dia duduk santai lah tu. Oh. Terjun junam sekali. Anyut. Tu, dalam tak nak haram. Dalam tak nak sejuk. Dah lagi awal. Siapa nak naik jom? Boleh cuba. Jangan dia gigit bontot lagi. Pergi naik bot, balik kita naik pelampung. Hanyut. Pilih. Akhirnya sampai ke penghujung. Ke JT juga. Dah jom pergi makan. Camping kat sini, kedai dekat. Kita makan lah. Oh, siap tak siap tu? Sampai. Main-main air makan. Oh. Mudah. Main order kat kedai camping kali ni. Sebab hujan, kita order kat kedai. Malas nak masak, basah. Sebelum balik, jom kita ronda kampung. Ni kedai. Ronda kampung dulu. Col. Hari kedua di Gusai. Oh, yang ni lagi power. Bawah silai-silai baju. Ada rezeki kita cari. Oh, lama tak makan benda ni. Jom kita bagi orang makan. Malam kedua di Gusai. Tadi syok main air. Alah balik main hujan. Oh, basah habis. Jadi semua dah simpan. Takut malam ni diserang kerbau lagi.
Macam biasa Isyam. Isyam kalau main camping macam biasa. Bakar-bakar. Angkat petai sikit. Yang ni paling bagus. Itu angkat petai. Okey. Tak habis-habis lagi bakar ni. Ya. Tu timbang tengok siapa berat. Sikit lagi. Dalam lagu tembing ni. Dekat yang kita turun tu, yang Suasana malam. Ni, esok boleh ambil gambar kat sini. Kampung Gusai. Malam yang kedua. Esok dah nak gerak balik. Harap esok gerak balik, cuaca okey. Selamat sampai. Okey dah, jom naik tidur. Esok nak jalan jauh. Okey, Assalamualaikum.